riak ni mudah nak faham. Buat apa semua nak tunjuk ke orang. Pergi masjid tunjuk ke orang, pergi mengaji tunjuk ke orang, tawaf di Baitillahil Haram tunjuk ke orang, ziarah makam Nabi tunjuk ke orang. Tuan-tuan buat apa ni? Tunjuk ke orang kita boleh apa? Pergi masjid tunjuk ke orang kita dapat apa? Pergi mengaji tunjuk ke orang kita dapat apa? Pergi umrah tunjuk dengan orang kita dapat apa? Sedekah di rumah anak yatim tunjuk ke orang. Nabi kata kalau bagi tangan kanan tangan kiri tak tahu, tapi kita kena tipu tuan-tuan dengan telefon ni. Sepatutnya telefon yang ada kepada kita boleh menjadi asbab kita masuk syurga, dan kita tak mau berubah pun. Semua benda baik amal ibadat kita tunjuk dekat orang. Sampai bila tuan-tuan kita nak berubah ni? Dan Nabi kata amalan orang yang riak ini ditolak oleh Allah 100%. Nabi kata besok orang yang riak suka tunjuk apa baik yang dia buat, Allah akan panggil dia. Engkau mintalah kepada orang yang engkau tayangkan amalan kau di dalam dunia, mintalah balasan daripada dia. Sebab masa kau buat kebaikan itu bukan kerana aku. Kau nak tunjuk ke orang, kau nak tayang ke orang, kau nak bagi tahu kat semua orang.